Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi dalam channel Serah Tugo. Okey, sebelum tu jangan lupa subscribe, like dan komen video yang mana ada cerita untuk DM kita orang melalui channel TikTok Serah Tugo. Serah Tugo. Okey, episod seterusnya kita akan cerita kiriman dulu. Kiriman daripada penonton. Kiriman dan penonton, kita akan mula daripada kiriman kita orang. Kita akan kongsi lah. Kita akan kongsi. Okey, kiriman pertama malam ni iaitu kejadian oleh Nurin. Nurin Samaran. Nama samaran. Nama samaran. Tolong samarankan nama saya. Okey, asal dia Seremban, Negeri Sembilan. Okey. Lokasi kejadian hospital lama di Kuala Lumpur. Nama dirahsiakan atas permintaan pengirim. Tahun kejadian adalah 2018. Tak lama sangatlah tah. Okey. Nurin ni adalah seorang jururawat yang sudah 7 tahun berkhidmat lah. Kejadian berlaku pada tahun 2018 di sebuah hospital lama di Kuala Lumpur yang kini sudah ditutup untuk renovate lah. Katanya apa yang duduk di atas katil 7B bukan pesakit. Nurin ditugaskan menjaga seorang pesakit lelaki tua di katil 7B. Pesakit itu selalu bercakap seorang diri, kadang-kadang ketawa, kadang-kadang seolah-olah berbual dengan seorang di hadapan. Maknanya seorang pakcik lah kot. Pakcik tu macam cakap seorang kot. Cakap seorang duduk di katil tu. Ada masa tu dulu pernah kan, cikgu duduk pernah macam pernah duduk di hospital. Ada pakcik tu. Pakcik tu nama Pakcik Hon. Orang Melayu tapi orang panggil Pakcik Hon. Ingat tu masa tu darjah 3 di hospital. Masa tu kurang sihat, terlalulah cikgu keluar masuk hospital. Ni hospital Pasti os tu tak adalah mesti nak. Tapi memang kalau dia duduk hospital, ambil makan masa yang agak lama. Dalam sebulan, 2 bulan baru keluar. Dia sakit jantung. Tak macam sekarang ni, kalau orang sakit tu dia suruh keluar pakai tu sendiri kan. Jadi sekarang ni dulu, masa zaman dulu, boleh jadi Pakcik Hon tu Melayu. Dia ni jadi macam penghulu lah kat hospital tu. Orang yang keluar masuk ni yang dia panggil tok penghulu kat ward tu lah. Jadi masa tu ingat lagi, sahabat dengan dia lah, dia kata ni buah dia duduk sekali kalau dapat masuk hospital, macam cikgu keluar masuk hospital kak sakit. Lepas tu masa tu dia selalulah beli ni, beli bagi buah. Dia tak makan buah. Kalau bagi makan tengah hari ke, dia bagi buah kat cikgu. Tapi dia tahulah Pakcik Hon masih ada lagi ke tak. Cerita ni dah berapa tahun dah berlalu. Okey, sambung balik kita daripada Nurin ya. Bila Nurin tanya, pesakit itu jawab, dia tak bagi saya tidur, dia duduk di atas katil ni. Nurin pandang sekeliling kosong, maknanya cakap seorang lah. Jadi dia kata dia tak bagi tidur, dia duduk atas katil ni. Satu malam pesakit itu memanggil Nurin sambil berkata, dia marah malam ni. Dia kata Nurin tak nampak dia. Ada orang kat pakcik ni. Nurin rasalah seram tapi Nurin rasa seram tadi, tapi teruskan tugas jugalah. Biasalah jururawat banyak benda misteri yang boleh cerita. Kalau siapa jururawat mesti cerita. Mesti ada kisah dia. Pagi esoknya, doktor minta Nurin semak rakaman CCTV sebab ada laporan gangguan di wad malam sebelumnya. Pada rakaman CCTV itu, Nurin nampak sesuatu di atas katil 7B, tepat di hujung kaki pesakit. Ada satu bayang hitam bentuk manusia. Biasanya malaikat. Duduk mencangkung, menunduk menghadap ke pesakit.
Setiap kali pesakit bergerak, bayang itu ikut mengiring, seolah-olah menjaga atau menunggu. Akhirnya, pesakit itu meninggal dunia 2 hari kemudian. Rakaman itu dipadam dan semua staf dilarang bercakap tentangnya. Hingga hari ini, Nurin masih dapat bau ubat hospital setiap kali dia ingat kata tu Joby. Katanya bukan semua penunggu di hospital adalah roh orang yang pernah dirawat di situ. Jadi kat sini, Nurin ni seorang jururawat, dia merawat seorang pesakit, tetapi pesakit itu bercakap dengan orang yang dinampak tu. Bila ada gangguan, tengok kat CCTV, hanya bayang warna hitam, betul tak? Bayang hitam, dan selepas dua hari kemudian, pakcik tu meninggal. Jangan pula penonton dengar ni tak nak duduk hospital dah sakit. Ini adalah cerita lah, tapi cerita ni dibawa oleh Nurin, iaitu jururawat. Jururawat ni tapi hospital lama. Okey, sambung semula seterusnya cerita daripada pengiring, iaitu Farid. Okey, Farid. Sebenarnya nama pengiring daripada Farid. Okey, Farid ni dia asal daripada Ampang, Selangor. Lokasi kejadian di Taman Melawati, Kuala Lumpur. Kejadian ni tahun 2020, baru lagi lah. 5. Okey. Farid ni dia seorang rider yang selalu ambil laluan shortcut di Taman Melawati. Okay. Dia mendengar cerita orang-orang lama tentang satu tangga batu lama yang keras dan satu pantang besar. Jangan pijak anak tangga ke-13. Tapi malam itu, Farid terlanggar pantang tersebut. Okay. Farid perlu hantar makanan tengah malam. Dia pilih jalan tangga batu lama yang lebih cepat. Dia kira-kira sambil naik 1, 2, 3, 10, 12 dan dapur sedar 13. Bila kaki dia pijak anak tangga ke-13, angin kuat tiba-tiba bertiup dari belakang. Bulu roma meremang, dia terus naik. Tapi dia perasan bunyi kaki mengekor di belakangnya. Pelan tapi jelas. Farid berhenti. Bunyi itu turut berhenti. Farid sambung berjalan dan bunyi itu sambung ikut. Okey, ikut dia. Farid dia naik terhantar makanan Dia naik menggunakan tangga. Dia mengira. Tapi dia ada Farid. Sejak anak tangga ke-13. Dia mendengar cerita ni daripada orang lama. Okey. Yang di sekitar tu. Dah biasa lah. Dah biasa hantar kat situ kan. Ada orang cerita. Jadi kan. Okey. Farid sambung berjalan. Bunyi tu sambung ikut. Bila dia toleh, tak ada siapa. Tapi dia nampak tanah pada anak tangga ke-13. Ada? Hantu lah. Okey. Tapi dia nampak tanah. Ada tanah pada anak tangga yang ke-13. Okey. Dan ada kesan tapak kaki kecil. Bukan manusia. Dia cuba turun semula. Mungkin budak kan. Okey. Dia cuba turun semula, tapi suara garau dari belakang tangga berbisik. Dah pijak tak boleh patah balik. Pijak tak boleh? Patah balik lah. Okey. Farid tak peduli. Dia terus lari turun tangga tanpa menoleh walau sekali. Selepas hari itu, dia tak guna tangga itu lagi. Boleh tangga lain. Apa nak guna sangat tangga tu je? Mungkin satu tangga je kot yang ada untuk naik kat blok tu kan. Okey. Farid kata, kalau kita rasa ada sesuatu ikut di belakang, jangan toleh. Di Taman Melawati, ada tempat yang lebih tua daripada manusia yang mendudukinya. Itulah kisah daripada seorang rider nama Farid yang berlaku di Taman Melawati, Kuala Lumpur. 2020. Jadi cerita ni adalah cerita yang kedua malam ni. Yang kedua malam ni. Okey, hari ini seorang rider, seorang rider biasalah tengah malam orang lapar, okey, minta makanan. Order makanan. Lepas tu dia ni pernah dengarlah tempat ni, blok ni
tangga ni berhantu tak? Dikira 13 tak boleh pijak. Mungkin anak tangga ni yang 13 ni pernah terjadi apa-apa kot. Pernah terjadilah. Atau batu ni dia ambil daripada tempat mana yang dijadikan tangga tu. Kan? Okay. Lepas tu Farid ni biasa bilang. Patutnya kat flat tu pula. Patutnya tangga yang ke-13 tu catlah berwarna merah tu. Kan? Dia kan tak boleh. Okey. Maksudnya tak boleh pun tak boleh sentuh pun tangga. Okey. Mana tak boleh sentuh, kita cat yang tangga yang 12. Tidak. Bila 12 stop, langkah yang tu. Kan? Kan betul tak? Tangga 12 cat merah. Tangga yang ke-14 cat kuning. Jadi bila sampai tangga yang cat warna merah, lompat ke cat warna kuning. Macam itulah orang tu pula, penduduk situ pula suruh bilang. Penduduk tu kalau dengar boleh lah. Cat Jangan lupa nak cat tu. Kan. Sampailah jelah nak buatkan cerita misteri. Sampailah dengar kat belakang orang panggil dia cakap apa? Pijak jangan patah balik. Maknanya Maksudnya kalau dah pijak tak boleh nak break balik. Maknanya turun balik. tak boleh. Kalau macam tu dia tak payah beritahu tak apa, naik je. Tak apa. Kalau kata pijak tak boleh terus. Ni kalau boleh pusing balik memang nak naik ke atas. Dia nak turun macam mana? Nak turun tak apa, dia turun tangga lain. Kan? Dia tak nak tangga tu. Tangga lain. Itulah. Lepas daripada hari tu dia kata apa? Tak akan guna dah tangga tu lagi. Bila juga nak gunanya tangga. Atau tu kalau ada tangga lain, lorong tu tutup je. Tak boleh pun naik. Kan? Kan? Sampai Farid. Okey. Terima kasih Farid kerana berkongsi cerita dengan Sarah Togo. Okey Farid Okey Farid. Memang Farid terjadi sendiri ke atau cerita dia lah kisah dia kan. Terima kasih Farid kerana kongsi cerita pada Sarah Togo. Okey. Kita seterusnya bas kilang pukul 3 pagi. Bah kilang. Bah kilang pukul 3 pagi. Pengiring ni adalah Shima, seorang perempuan asal Pasir Gudang, Johor. Biasalah di Johor banyak pasir gudang, banyak kilang. Kejadian kawasan pengindustrian Tebrau, Jalan Kempas, Johor Bahru. Tahun kejadian adalah 2015. Okey. Untuk episod ni, untuk cerita ni, seorang pekerja kilang yang bekerja shift malam sejak 10 tahun lalu. Dia ceritakan pengalaman menaiki bas kilang pukul 3 pagi. Katanya bas itu memang sentiasa penuh, tapi hanya dia seorang yang hidup. Jom kita tengok cerita dia. Shift naik bas kilang hampir setiap malam. Bas itu gelap, bau minyak dan selalu berhenti di tempat yang sama. Ni dah lama bau minyak minyak apa biasa? Minyak diesel. Okey. Bas itu gelap, bau minyak dan selalu berhenti di tempat yang sama. Tapi Shima perasan sesuatu yang pelik. Okey. Setiap kali dia naik bas pukul 3 pagi, semua tempat duduk penuh. Tapi tak ada suara, tak ada bunyi orang bernafas, semua penumpang duduk dalam diam menghadap depan. Maknanya pukul 3 pagi ramai orang naik. Tak ada maknanya pukul 3 pagi kalau orang naik bas mesti dah kepala macam ni dah mengantuk. Betul tak? Tidur je semua, mata pun dah mengantuk semua kan. Ni menghadap ke depan tu dah, kalau macam tu dah lah bukan manusia lah jawapannya. Betul tak? Tu penumpang. Ni driver bas pun bukan manusia. Tapi kalau Shima ni naik sampai betul tak? Tak apalah, janji bayar free, tak payah bayar. Betul tak?
Shima cuba pandang mereka satu-satu, rasa pelik sebab mereka tak bergerak langsung. Wajah patung lah, biasalah. Satu malam lampu bas tiba-tiba berkelip. Saat itu Shima tersentak, semua penumpang tak ada wajah. Sama je lah. Muka mereka rata, kosong dan putih. Shima menunduk sambil berdoa. Sampai di kilang, cepat-cepat turun. Dia tegur pemandu. Ramai malam ni. Pemandu pandang pelik. Ramai, kau seorang je dari awal tadi. Shima terus berhenti kerja shift malam selepas kejadian itu. Shima kata, kadang-kadang kita berfikir kita ramai dalam bas, tapi sebenarnya kita bersendirian. Yang lain cuma ikut tumpang perjalanan kita. Okey, Shima ni, sinopsis dia adalah cerita ni. Shima adalah seorang pekerja kilang. Pekerja kilang. Maknanya dia shift malam. Daripada cerita tadi kita dengar dia nak balik rumah dia pukul 3 pagi, tapi rupanya dia naik untuk pergi bekerja. Dia kan tanya driver bas kan, dia naik untuk bekerja. Lepas tu dia rasa pelik sebab dalam bas tu ramai penumpang. Okey, disebabkan rasa pelik ramai penumpang, dia cuba. Lepas tu malam lain dia naik pula sekali lagi, dia perasan orang yang malam tu naik menghadap ke depan je, tak? Jadi kat situ pun kita pun rasa pelik. Kenapa? Biasanya kalau pukul 3 pagi pala dah penat dah kan. Ni pun malam podcast pun dah penat dah. Okay. Jadi Shima ni dia on the way nak pergi kerja. Rupanya driver bas ni tak bergantung manusia. Jadi dia hanya Shima je turun bas tu, dan dia dia masuk kerja. Dia tanya driver bas tu, ramai penumpang malam ni? Dia tu kenapa apa? Dia seorang je, Shima seorang je penumpang tu, penumpang bas, hanya Shima seorang saja. Jadi Shima ni nampak ramai penumpang masa dalam bas tu dengan muka yang tak ada lah, wajah yang rata gitu. Jadi kita pun daripada awal pun kita dah rasa macam pelik lah kan. Pelik lah kisah dia ni. Jadi cerita ni pada tahun 2015 pada tahun 2015. Okey, itu terima kasih pengiring, iaitu nama samaran adalah Shima yang berasal dari Pasir Gudang, Johor. Okey. Maknanya cerita ni dah 10 tahun berlalu. Jadi harap pada dah tahun 2020 ni tiada lagi lah keadaan macam tu lah. Boleh ramai-ramai naik bas rentak kan. Rentak macam mana dia masuk. Patutnya dia berbas ni alert sikit lah, ambil penumpang dan ambil tambang tu. Kalau dia rasa dia tak nak turun, pambak dia halau dia. Okey, itu adalah kisah kiriman daripada Shima. Terima kasih Shima, tolong hantar kongsi bersama kita orang Serat Tugu. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, kiriman seterusnya. Kita tak ada lah. Okey, maksudnya kita punya nanti jangan lupa orang lah. Nanti jangan lupa yang mana ada cerita mistik, seram, yang mana boleh nak kongsi dengan kita orang, boleh DM orang dekat TikTok Serat Tugu. Nanti kita sama-sama kongsi dalam episod seterusnya. Jadi kisah saya malam ni, saya ada nak cerita kisah yang pernah alami pada tahun 2009-2010. Masa tu perjalanan balik daripada Seremban
ke Kemaman. Jadi melalui Bahau, Kuala Pilah. Jadi Kuala Pilah macam ni. Okey, kita ni dari Seremban nak balik ke Kemaman, perjalanan kalau naik motor lama. Kadang-kadang kita bawa masa tu Yamaha Legenda 110, tak laju, tak laju. Tak macam sekarang ni zaman Waisuku. Kalau zaman Waisuku ada dah masa tu Waisuku kot, pakai Waisuku. Jadi perjalanan kita daripada Seremban ke Kemaman ambil hampir 400 km bawa motosikal selama 6 jam. Stop biasanya stop daripada kalau Seremban akan berhenti di Kuala Pilah. Di Bahau untuk isi minyak. Bahau, seterusnya di Muazzam. Lamalah start berhenti tu dalam 20 minit. Muazzam, lepas Muazzam berhenti sekejap lagi untuk di Chini untuk isi minyak je. Isi minyak dan terus ke Kemaman lah. Sebab kalau tak berhenti dekat Chini, Muazzam ke Kemaman tak sempat minyak tu. Dari Chini ke Kemaman, okey, full tank sampai habis. Kosong lah. Kosong lah. Mana sempat pula ambil motor tu untuk isi minyak je. Isi minyak je. Jadi kisah dia, kita orang ni, tak kita orang, saya seorang. Kisah saya seorang nak balik ke Kemaman. Nak jangka masa sampai ke Kemaman adalah pukul 7 atau 8 pagi. Okey. Bertolak, ingat lagi bertolak, tidur dulu awal-awal pagi. Awal-awal pagi, lepas tu kita bertolak ke daripada situ pukul 1 pagi. Daripada Seremban pukul 1 pagi sampai ke Bukit Putus tu setengah jam. Seremban ke Bukit Putus tu 30 minit. Dia akan jumpa satu tempat Petron ke ingat Petronas ke sebelum Bukit Putus lama. Ingat lagi Bukit Putus ni dia selekoh macam tu. Masa tu tak ada lagi lah jalan baru. Sekarang ni dah ada highway lah. Highway. Okey, Bukit Putus tu masa saya lalu tu ialah masa belajar tak rasa takut sangat. Lalu macam tak tahu apa-apa pun. Lalu Bukit Putus. Lalu naik motor sepanjang jalan tu Bukit Putus. Berapa pusingan tu, berapa lengkok tu. Bukit Putus tak ada kereta pun. Memang tak ada kereta. Kalau malam pun memang tak ada kereta yang melalui. Masa tu saya tak tahu yang Bukit Putus tu orang tak berani nak lalu malam. Disebabkan lalu jadi berani. Tapi bukan sekali dua, macam kali jugalah lalu itu waktu yang sama. Tapi alhamdulillah tak pernah terjadi apa-apa sepanjang laluan Bukit Putus tu lah. Lepas Bukit Putus tu ada tempat mandi apa nama? Orang berkailah situ. Bukit Putus lah bawah tu. Lepas tu barulah Kuala Pilah. Jadi adalah pengalaman lah lalu Bukit Putus tu 2-3 pagi masa tu tak adalah paranormal. Okay, kalau ada pun sekarang ni dah riuh dengan paranormal dah sekarang ni. Kalau pergi sekarang ni Bukit Putus tak takut dah. Jalan kat lama Bukit Putus tak takut sekarang ni. Sebab apa ramai orang buat paranormal. Rasa macam pergi pasar malam dah, ramai-ramai berkuyung. Tunggu, siapa yang nak lalu sekarang ni kita akan terserempak dengan orang buat paranormal. Orang paranormal, geng-geng paranormal ni. Tapi tak apalah, itu kerja dia. Itu kerja dia. Yang mana geng-geng paranormal, good luck. Semoga berjaya. Semoga berjaya. Kalau rasa nak datang Kuantan, nak cari tempat mistik, boleh DM kita orang. Kita rasa kita akan tolong geng-geng paranormal lah. Tapi tengok kalau saya free, saya boleh pergi. Kalau malam minggu ke Kalau malam biasa weekday, saya pun
bekerja juga. Bekerja juga. Kalau malam yang boleh rasa macam free, kita ada tempat di Kuantan ni, tempat mistik seperti restoran di Manja, tapak JPJ lama. Okey, di banyaklah tempat-tempat yang kita boleh pergi kalau rasa nak pergilah. Tapi kalau untuk kita orang tak pergi dah kot. Nampak orang je di sini bercerita pasal kemah orang, pengalaman pun ada. Nak tak kongsi pengalaman daripada paranormal Tiger Labu. Tiger Labu pernah China Tiger Labu yang selalu kita orang ikutlah. Solo Ambush. Solo Ambush ni dah lama kita follow dia masa PKP dulu. Kan? Masa PKP ni Faizal, Abang Faizal Rozi. Kita selalu follow dia, cerita dia di YouTube. Abang Faizal Rozi kalau dia buat video memang top lah abang. Abang memang top, memang kita selalu dengar dia punya muzik dia. Abang punya tahap keberanian abang seorang. Bebe kita orang pernah dengar yang abang pergi ke Tasik Kenyir kan. Okey. Tapi lama jugalah Abang Rozi hari tu dia break kan. Dia cuti setahun kan. Dia ada dengar dia cakap dia ada masalah kesihatan ke abang. Okey, lepas tu yang mana-mana yang nak boleh je. Kita orang pun kalau ada yang mana-mana nak join paranormal pun kita orang boleh je. Tapi tengok ada masa lah. Kadang-kadang kita orang tak ada di Kuantan kan. Jadi kalau balik ke Kuantan ni baru kita orang live semula, rakaman semula podcast ni lah. Itulah kisah yang nak cerita pasal Bukit Tikus. Ulang-alik tak ada peristiwa yang misteri lah. Yelah, kadang-kadang ada dengar cerita, ada orang nampak bawa keranda dia tak usung orang. Tapi benda tu tak mustahil, boleh berlaku. Sebab kemungkinan masa tu saya muda lagi, masa tu tak takut ke, tak terfikir pun ada hantu. Tapi malam memang sunyi. Saya pun terasa sunyi. Tak ada macam boleh nak kata. Setiap kali saya lalu pukul 2 pagi tu, payah nak jumpa terserempak dengan kereta. Kereta kan. Kereta. Tapi tempat yang saya boleh kongsi lagi lepas next video, next podcast episode, iaitu saya akan cerita pengalaman di Fraser Hill. Cerita ni tahun 2012 di satu hotel di Fraser Hill tu. Duplicate. Maknanya tajuk dia duplicate. Tahu? Dia tahu duplicate. Duplicate. Nantilah ke next video kalau masih lagi bersiaran nanti, saya akan ceritalah. Ataupun tak sempat ke next video lagi lah akan datang. Okey, ada nak tambah cerita yang ucap pada penonton? Okay, so mana yang ada cerita yang nak berkongsi sama kami, bolehlah DM di TikTok Seratugo. Okay, so sampai di sini sajalah episod kali ni. Okay, jangan lupa subscribe, like and share. Okay, jangan lupa support kita orang dekat TikTok, dekat YouTube. Okay, so jangan lupa subscribe. Okay, so guys, bye. Assalamualaikum.